terus part 2 kan. Okay, ni part 2 pertarungan antara Dransot dengan Rhinohorn So, dekat sini kita nampak sebenarnya bait dia ni boleh split lah. Dia boleh split. Sekejap ni. Boleh split. Dia boleh split kan. Macam tu. Jadinya rupanya dia hanya tersplit. Okay. So, jom kita teruskan ke pertarungan yang ke berikutnya. Part 2. Okay, sambung kepada video hari tu kan. Video hari tu sambung. Kan hari tu kita stop sebab kita tengok Dransot ni yang kan patah punya bit. Rupanya dia boleh cabut. Okay, so 3, 2. Oh, hari ni duduk center pula Rhinohorn telah mendapatkan tengah Atas Melayu punya. Itu dia. Tangan tu nampaknya hampir penamat kepada Dransot. Itu dia. Penamat. Pusingan. Okey. 1, 2, 3. Itu dia. Adakah penamat musnah lagi? Penamat musnah lama dia mengekalkan momentum di tengah. Stabil lah dia tengah Stabil lah apa. Dia kekalkan tu posisi dia walaupun dalam goyang-goyang. Itu dia. Penamat pusingan untuk Dransot. 1 point. Okey, lagi. Ni Dransot lawan Rhinohorn untuk part 2 lah. 1, 2, 3. Oh, macam tu ke? Oh, tak tahulah kenapa hari ni dia semacam. Okey. Berdendam Kali ni dia berdendam tuan-tuan. Okey, dia berdendam tuan-tuan. Okey. 1, 2, 3. Oh, bahaya keadaan di situ. Dransot, adakah anda akan menamatkan pusingan kejap lagi? Adakah Dransot akan habis stamina-nya? Itu dia Rhinohorn. Okey, itu dia. Seperti yang digakan dengan penamat pusingan. Oh, apa lagi aksi-aksinya dia? 1, 2, 3. Oh, macam tu Kisingkan kejap Tapi bahaya yang tindakan tu Dransot, jangan. Agak bahaya. Aduh. Fokus ke tak fokus? Aduh, tak perasan lah. Okay, korang nampak Okay. Nampaknya Dransot kehabisan stamina. Oh. Okay, itu dia. Penamat pusingan lagi. Spin finish. Okay. Wow. Itu dia. Penamat pusingan juga. Dengan melingkup Siap-siap terlingkup Okay. 1, 2, 3. Wah. Dia kata apa, start launch tu dia tendang terus. Tak bagi peluang masuk track Lain macam Rhinohorn ni. 1, 2, 3. Habis tu macam tu. Itu dia. Penamat pusingan. Spin finish. Apa lagi ada? Wah. Itu dia. Rasanya beat ni dah tak kuat lah.
Sebab dia dah dah berapa kali cabut kan. So mungkin kita kena rehatkan Dragonshot lah. Okay, itu dia penerangan untuk hari ini. Dragonshot dengan Rhino Horn. Yeah, thank you for watching. Bye bye. Bye.